Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi ikan bakar berbumbu. Jadi bukan ikan bakar kosong je, tapi dia ada bumbu pedasnya. Untuk bahan-bahan simple je, saya guna bawang merah, kemudian diikuti dengan bawang putih. Lalu saya juga menggunakan cili ni. Cili ni mungkin saya akan tambah lagi sebab kalau ikan bakar ni sedap kalau dia punya cili tu banyak. Kemudian saya juga menggunakan lada putih. Kemudian serai. Ni serai ni nanti saya nak tumbuk. Dan juga saya juga menggunakan limau. Ni limau lemon sebenarnya, tapi masih hijau lagi, saya ambil kat pokok. Dan seterusnya saya juga menggunakan daun kunyit. Ni tadi baru je lepas saya ambil depan rumah. Dan juga bagi pembungkusan saya menggunakan daun pisang. Ni pun baru je lepas tadi saya ambil dekat belakang rumah. Semuanya masih segar-segar. Kemudian ni saya ada bahan utama kita iaitu ikan cencaru. Ni tadi saya rendam dengan air asam jawa bagi hilang dia punya hanyir. Dan juga saya potong di bahagian atas dia tu sebab saya nak masukkan bumbu nanti dekat bahagian atas tu dan juga bahagian dekat dengan perut tu. Kemudian ni kita cuci terlebih dahulu ikan kita bagi bersih. Lepas kita rendam guna air asam jawa, kita cuci lagi sekali lah bagi bersih. Untuk bahan yang tadi tu, macam daun kunyit saya guna 2 helai. Jadi saya nak potong-potong terlebih dahulu. Semakin banyak daun kunyit tu semakin sedap. Tapi macam saya 2 je dah cukup sebab lebar juga yang saya ambil ni. Manakala untuk bahan yang lainnya macam bawang merah, bawang putih, cili, kemudian serai, saya akan tumbuk sehingga lumai. Untuk kuantiti cili sesuaikan dengan selera masing-masing. Jika misalnya suka pedas, bolehlah letak lebih. Kalau misalnya tak suka pedas, boleh letak sikit. Macam saya kalau buat ikan bakar sukanya pedas sangat. Kemudian ni saya masukkan garam, serbuk kunyit dan juga penyedap rasa. Bagi yang gunalah penyedap rasa tu, yang tak guna boleh skip. Garam saya memang letak lebih sebab ikan bakar yang jenis ni memang sesuai kalau dibuat masin sedikit. Makan dengan nasi. Korang wajib cuba, memang the best. Ada orang sukanya makan ikan bakar kosong kan, cecah budu ke apa. Kalau saya, ikan bakar sukanya macam ni, dia ada rencah dekat dalam tu. Kemudian daun kunyit yang telah dipotong-potong tadi saya campurkan sekali dekat rencah yang telah saya tumbuk. Kemudian begitu juga dengan serbuk lada putih. Ni kemudian mak saya tolong gaul-gaul ni, jangan risau dah cuci tangan, okey. Kemudian saya juga potong setengah lemon, ataupun tak kisahlah korang nak guna limau apa pun boleh je. Saya guna setengah biji dulu, campurkan sekali, jangan risau tak masam sama sekali. Kemudian rencah-rencah yang telah kita tumbuk dan kita campur rata tadi, kita masukkan dah dekat ikan kita ni. Kita sumbat-sumbat dia. Ini ni kalau dah siap bakar, meresap ke daging-daging dia, memang the best. Selain sedap dimakan dengan nasi putih, makan dengan bubur pun kena. Korang wajib cuba. Salah satulah nak makan dengan nasi ke dengan bubur ke, buat masin-masin sikit macam ni. Pandai-pandailah Angga, janganlah masin sangat pula, nanti korang darah tinggi dah. Salahkan channel Farah Ena Kitchen aja suruh buat muffin. Sudah. Ni dah siap dah pun. Kita dah letakkan kita punya rencah-rencah. Sekarang kita nak bungkus. Bungkusnya simple je, sama je macam kita bungkus macam kita bungkus lepat tu, tahu kan? Kiri kanan lipat dah. Wait, tadi tu saya perahkan sedikit lagi sebelah dia. Tadi kan saya guna sebelah kan, tu sebelahnya lagi saya perah. Jangan risau tak masam pun. Kemudian kita bungkus lah macam biasa, macam ni, macam saya cakap, kiri kanan dilipat, macam itu. Lepas tu bahagian ujungnya saya stapler sikit supaya nanti waktu saya bakar nak balikkan tu tak adalah dia melongsor ke bawah, kan jatuh pula. Tapi sebenarnya kalau tak nak stapler pun tak apa, boleh je, bergantunglah pada kemudahan masing-masing. Siapa yang kat sini peminat ikan bakar? Biasanya korang kalau buat ikan bakar macam mana? Jangan lupa kongsi kat saya lah. Mana tahu saya boleh cuba resepi anda. Jangan lupa komen dekat bawah, okey? Cara anda masing-masing. Sekarang kita dah boleh mula bakar. Saya letakkan tutup periuk atas dapur gas. Dia baru guna arang lah, lebih sedap. Tapi dah tak ada, tak apalah, apa yang ada je.
Ni guna api paling kecil. Jangan lupa dia bolak-balik. Bakar lebih kurang 15-20 minit je macam tu. Tak perlu lama. Nanti kering sangat. Kita nak ikan tu juicy-juicy gitu. Sedap dia makan kan. Ni dah siap dah pun. Sekarang dah boleh angkat. Sekarang mari kita tengok sama-sama hasilnya. Ni saya dibantu oleh mak saya. Nampak tak? Oh, bau dia semerbak harum. Memang sedap bau dia. Ni dia punya kulit ataupun sisik. Kita boleh buang lah. Tu, masak dengan sempurna. Kan? Yang menjadi lebih sedap tu, ni dia punya bumbu tu. Dekat bahagian yang saya letakkan tadi tu, sekejap saya tunjuk bumbu dia. Ni yang sedap makan dengan nasi. Memang kombinasi yang cukup sempurna. Pedas, masin, lemak, semua secukup rasa. Bagaimana menurut anda dengan resepi kita pada hari ini? Simple sangat kan? Sederhana tapi dengan rasa yang luar biasa. Saya harap anda boleh cuba sendiri di rumah dan menilainya sendiri sama ada ia kena ataupun tidak dengan tekad anda. Kalau suka jangan lupa tekan like dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye.